Bila dia main tu, kita satu family kan kumpul, kakak tegur. Kita pun teruslah bawa pergi, masa tu pergi hospital. So kita kesian tengok dia belajar apa semua, memang problem lah. Tulisan kecil besar. And then dia lambat nak membaca, memang lambat lah. Ini kita memang doktor kata memang kena bawa pergi pakar. So masa tu kita dapat tahu yang power dia masa dia 1200. Kita lambat bawa. So dia terdedah dengan tekanan, dia kata tekanan, and then yang power dia sampai 1200. Kita masa tu terus buat cermin mata lah. So saya nak pergi kerajaan lagi, tapi kena appointment lagi 3 bulan lagi. So husband kerja area sini, so dia kata try buat kat Ikonik lah. Dia kata check mata apa semua kan. Dia kata tengok dia macam special mata, so kita boleh bawa Noh lah, sebab Noh pun special juga. Ya Allah, macam fail ni aku jadi emak ni. Kata anak dah 5 tahun baru tahu yang problem mata kan. Tapi saya dulu bekerja, memang pengasuh memang tak nak jaga dia. 4 pengasuh tak nak jaga dia sebab dia suka merengek. Tapi masa kita tak dapat pick up pun benda. Dia anak pertama. So kita tak tahu apa benda. Umur 5 tahun tu baru kita recall balik, Allah, rupanya dia ni mata tak nampak. Sebab tu dia kuat menangis, dia kuat beragam, macam-macam lah. Dia memang special sebab saya kena berhenti kerja sebab nak jaga dia yang memang cerewet. Lepas tu bila kita pergi hospital tu baru tahu dia, diorang sahkan masa baby dia dah rabun, cuma kita tak tahu. Bila kita kata kenapa tak bagi, bila umur 5 tahun kenapa Noh tak bagi tahu, Noh tak nampak. Dia kata dia ingat dia macam biasa. So first time masa dia pakai cermin mata tu, memang menangis lah saya, laki bini kat kedai cermin mata tu. Bila dia kata oh macam tu pokok, apa masa tu nak maghrib kan, burung pergi dekat pokok. Dia kata nak tidur. Dia cakap dia macam tengok awan je, macam kita menangis-nangis lah dalam kereta. Kata bila doktor sahkan tu dia daripada baby dah rabun, cuma you all tak tahu. Betul kita orang fresh lah, salahkan diri lah masa tu. Untuk pesanan saya lah, kalau kita selalu tengok anak kita kan, kita tak perasan. Tapi jika ada orang luar, contoh adik-beradik kita ke kawan kita ke tegur pasal anak kau ni kena cek mata, cepat-cepat buat. Sebab kita memang selalu dengan anak kita tak perasan. Tapi kalau orang luar nampak benda tu problem kan, macam anak kita tengok handphone dekat ke, ataupun anak kita belajar problem lah, tulisan ke, lambat faham ke, cek. Tapi masa Noh ni masih cepat, kalau lambat dia juling. Moga dia sihat lah. Nampak macam orang lain, okey lah.